Bintang jangan kau bersedih, bintang jangan kau menangis. Tiada mampu kesana walau telah direncana. Puan Rosnah binti Syafi'i dilahirkan pada 24 Mac 1967 di Kampung Endah, Banting, Kuala Langat. Beliau merupakan anak kepada Tuan Haji Syafi'i bin Haji Abdul Hamid dan Hajah Rubiam binti Haji Abdul Ghani. Beliau dibesarkan dalam keluarga yang mempunyai 7 orang adik-beradik. Kak Ros ni dia seorang yang sangat bertanggungjawab, pengambil berat. Dan dia juga yang carikan saya rumah, untuk saya beli rumah, kira berjiran dengan dia. Maksudnya banyak hidup saya ni, banyak dia yang tolong. Di sebalik kejayaan seorang wanita hebat, pastinya berdiri teguh sebuah keluarga yang menjadi sumber kekuatan dan inspirasi. Puan Rosnah binti Syafi'i telah mendirikan rumah tangga bersama insan tercinta, Encik Muhammad Amir Hamzah bin Saleh. Bila adik kata masa buka air sikit, adik saya pernah kena kurung kat luar rumah sebab tak siap kerja sekolah ya. Waktu saya cakap, ibu adik kat luar. Cakap, siapa suruh tak siap? Betapa tegas mak saya kat situ. So dari situ sampai sekarang ya, adik-beradik kami, even kami dah dekat universiti pun, assignment kami mesti siap on time. Mungkin dari didikan mak kami lah. So dari situ kami nak berterima kasih lah kat ibu. Terima kasih ibu jadikan kami anak yang sangat berdisiplin. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah SWT kerana telah mengurniakan saya keluarga yang bahagia dan memahami saya. Terima kasih buat suami tercinta Muhammad Amir Hamzah bin Saleh, buat anak-anak bonda Nurul Amira, Amirul Syafiq, Nurul Atira, Nurul Ashila serta Nurul Ain. Juga untuk menantu saya Aina Safwani, Muhammad Fikri serta Mustafa. Khasnya untuk cucu-cucu tersayang yang sentiasa membahagiakan hidup saya, Muhammad Mikail, Aisyah Sofia dan Adriana. Terima kasih kepada kalian semua kerana memahami kejayaan saya sebagai seorang guru yang telah berkhidmat selama 34 tahun. Terima kasih semua. Bermula dari sekolah rendah, perjalanan ilmu beliau terus gemilang hingga melakar kepimpinan unggul di Institut Aminuddin Baki. Perjalanan pendidikan beliau bermula pada tahun 1974 di SK Kampung Endah. Di sinilah beliau berjaya memperoleh keputusan 2A dan 3B dalam penilaian darjah 5. Satu pencapaian yang membanggakan pada ketika itu. Melangkah ke alam remaja, beliau meneruskan pendidikan menengah di SMK Batu Laut. Sejak di bangku sekolah menengah lagi, beliau telah menunjukkan potensi luar biasa. Menjadi sahabat baik bila tingkatan 3 tu sekelas, dan sehinggalah sekarang usia kami mencecah 59 tahun. Lama kan? Rosnah Syafi'i itu memanglah seorang sahabat yang paling baik dan terlalu akrab dengan saya. Kenangan terindah saya semasa persekolahan sekolah menengah ialah mendapat naib johan kuis Negeri Selangor, di mana yang paling menyeronokkan tu dapat mengalahkan sekolah Sri Puteri, sekolah berasrama penuh. Jadi tak kata orang tak dapat nak digambarkan gembiranya saya pada ketika itu. Beliau berjaya meraih keputusan SRP 10 agregat
SPM pangkat 1 serta terbaik dalam mata pelajaran sejarah. Seterusnya, beliau menyambung pelajaran di tingkatan 6 di SMK Teluk Datuk sebagai persediaan untuk melangkah ke peringkat yang lebih tinggi. Beliau juga memperoleh keputusan STPM 4 prinsipal terbaik dalam subjek sejarah. Setelah itu, beliau melanjutkan pengajian ke Universiti Malaya dalam bidang sejarah pengajian Melayu di Fakulti Sastera dan Sains Sosial. Beliau juga pernah menyumbang bakti sebagai bendahari Permas. Kami akan mengadakan program-program motivasi untuk anak-anak yang akan menghadapi SPM bagi seluruh negeri Selangor. Namun, perjalanan tersebut terpaksa dihentikan atas kekangan masalah kesihatan yang tidak dapat dielakkan. Walaupun diuji, semangat beliau tidak pernah pudar. Malah, dalam tempoh 1989 hingga 1990, beliau telah mula menyumbang dalam bidang pendidikan dengan mengajar pelajar di tingkatan 6 di Sekolah Swasta Institut Harapan Banting bagi mata pelajaran sejarah. Seterusnya, demi meneruskan minat serta cita-cita yang mendalam dalam bidang pendidikan, beliau melanjutkan pengajian di Maktab Perguruan Institut Bahasa Kuala Lumpur dari tahun 1990 hingga 1992. Dia seorang yang sangat, orang kata, popular lah. Sampai cikgu-cikgu sekolah tu, bila saya masuk, dia kenal saya bukan saya. Dia kenal saya sebagai adik Rosnah. Tidak terhenti di situ, sebagai seorang pemimpin yang sentiasa ingin menambah ilmu, beliau telah mengikuti kursus NPQEL di Institut Aminuddin Baki. Selama 34 tahun menabur bakti dalam dunia pendidikan, beliau telah mencurahkan khidmat dan jasa di 7 buah sekolah dengan penuh dedikasi, komitmen dan keikhlasan. Perjalanan kerjaya beliau bermula di SK1 Jalan Meru, Kelang. Dengan penuh dedikasi, beliau terus diamanahkan untuk mengajar murid tahun 6, satu tanggungjawab besar yang memerlukan komitmen dan kesungguhan yang tinggi. Even masa saya sekolah rendah, mak saya guru tahun 6. Sampai saya punya mindset ni, saya fikir cikgu tahun 6 ni memang paling busy lah kat sekolah. Beliau juga memegang jawatan penting seperti Bendahari PIBG, Pengerusi Kelab Guru serta Ketua Panitia Bahasa Melayu. Seterusnya, beliau meneruskan perkhidmatan di Sekolah Kebangsaan Teluk Pulai, Taman Bertik, Kelang, sebuah sekolah harapan negara. Di SK Teluk Pulai inilah bermulanya kepada dunia kepimpinan berkat daripada dorongan guru besar saya pada waktu itu iaitu Puan Hajar Rosita yang sangat berkaliber dan sangat memberi dorongan kepada saya untuk jadi seorang pemimpin. Perjalanan kepimpinan beliau semakin terselah apabila dilantik sebagai penolong kanan ko-kurikulum di Sekolah Kebangsaan Konvent 2, Jalan Tengku Kelana, Kelang. Kemudian, beliau meneruskan khidmat sebagai penolong kanan pentadbiran di SK Tengku Bendahara Azman 1. Iaitu saya sebagai PK pentadbiran di mana pencapaian UPSR lonjak kepada 85% pada tahun berikutnya iaitu 2016. Seterusnya, dilantik sebagai guru besar di SK2 Simpang 5, Kelang. So bila mak saya menjadi penolong kanan pentadbir, dia busy juga. Sampai saya cakap, bila mak saya tak busy ni? Sentiasa busy. Walau busy macam mana pun, setiap pagi saya cakap, mak saya akan pastikan kami ni perut takkan kosong ke sekolah.
Demi memenuhi keperluan keluarga dan menjaga orang tua, beliau telah membuat keputusan besar untuk berpindah dari Kampung Dalik Kelang ke Banting pada tahun 2016. Malah, beliau terus berkhidmat sebagai guru besar di SK Kancung Tengah, Kuala Langat. Akhirnya, beliau menabur bakti di Sekolah Kebangsaan Sungai Lang sejak 6 September 2021 sehingga ke hari persaraan beliau. Di sinilah beliau mengakhiri perjalanan kerjaya dan meninggalkan legasi yang akan terus dikenang sepanjang zaman. Sepanjang kerjaya beliau, pelbagai sumbangan telah dicurahkan dalam dunia pendidikan dan beliau menerima anugerah Perkhidmatan Cemerlang sebanyak 4 kali atas dedikasi dan kecemerlangan yang ditunjukkan. Di samping itu, sumbangan beliau tidak terhad di sekolah sahaja, malah turut melangkaui ke peringkat masyarakat dan profesional. Beliau merupakan Timbalan Pengerusi Persatuan Guru Besar Malaysia Cawangan Daerah Kuala Langat, memainkan peranan penting dalam memperkukuh jaringan kepimpinan pendidikan. Terima kasih Puan Rosna atas segala yang telah diberikan. Jasamu bukan sekadar dikenang tetapi akan terus hidup dalam setiap langkah warga SK Sungai Lang. Selamat bersara dan salam sayang dari kami semua.